Yang special interest rate dari Toyota Capita serentak 1.98% tu, okay, kan hari tu Viko kata hanya untuk Yaris Cross saja. Tapi ni Viko dapat good news untuk sesiapa yang berminat dengan Vios, okay. Dia special bagi Vios Hybrid pun sama dapat juga. So untuk mana yang tak nak ambil Yaris Cross tapi nak ambil Vios, okay, korang pun boleh apply loan dengan Viko juga. Okay, Viko tolong dapatkan special promo rate yang rendah untuk korang. Syarat-syarat untuk nak loan Toyota Capita sebenarnya sama dengan bank biasa juga. Dia perlukan IC, driving license, slip gaji 3 bulan, bank statement 3 bulan. Kalau kerja Singapura, dapatkan work permit sekali. So untuk bulan ni, Vios Hybrid ada bagi cash rebate sebanyak 9,000. Ni boleh jadikan sebagai deposit korang. Memang dah cover 10% tu. Hanya korang bayar 500 untuk deposit sahaja. So, untuk sesiapa yang peminat dengan Vios Hybrid, cepat-cepat WhatsAppi Viko procurement dan Viko dapatkan stok secepat mungkin. Okay, untuk bulan ni Viko masih ada ready stock, ada promotion, cepat-cepat grab. Jangan terlepas peluang kali ini. Sebab Toyota Capita bukannya selalu ada buat special promo rate yang macam ni tau. Korang memang untung kali ni kalau sesiapa yang ambil, sebab dia fixed rate dan dia ikut reducing balance mental. Okay, memang sangat-sangat berbaloi. Apa yang nak tahu, terus WhatsAppi Viko sahaja. Okay, bye.